Gila betul kisah nenek ni. Tahun 1965, ada seorang nenek dari Perancis, umur 90 tahun, nama dia Jean Calment. Dia didatangi oleh seorang peguam bernama André François. Jean Calment ni sebatang kara. Keluarga dia semua sudah meninggal dunia. Dia tak ada waris. So peguam ni datang, tak ada hujan, tak ada ribu, menawarkan satu perjanjian pelik untuk beli rumah nenek ni. Dalam perjanjian itu, André akan bayar nenek 2,500 franc setiap bulan. Tapi bila nenek tu meninggal dunia, rumah tu akan automatik jadi milik André. Nenek ni pun setuju. Bukan boleh bawa ke kubur pun. Waris pun tak ada. Dapat allowance pula. Ambil je lah. André happy macam kena jackpot. Sebab dia semak latar belakang nenek ni, gaya hidup dia tak sihat langsung. Nenek ni kaki rokok. André yakin dia ni tak hidup lama. Tapi I say man, lain yang dia plan, lain yang jadi. Umur 95, nenek ni masih kuat. Masuk 100, masih sihat. 110 orang tanya apa rahsia, dia jawab coklat. Setiap tahun André tunggu nenek ni pergi, tapi yang pergi cuma harapan dia. Sampai bila Jean Calment cecah umur 120 tahun, André pula yang meninggal dunia pada usia 77 tahun. Tapi cerita tak habis kat situ. Ikut perjanjian, isteri André pula kena sambung bayar tiap bulan bagi pihak suami dia. Secara keseluruhan, keluarga André dah bayar lebih 900,000 franc, lebih 2 kali ganda nilai rumah nenek tu. Akhirnya, selepas 32 tahun perjanjian, Jean Calment meninggal dunia pada 4 Ogos 1997 pada usia 122 tahun, menjadikannya manusia tertua dalam sejarah. Dan rumah tu akhirnya jadi milik keluarga André. Tapi tak lama, cucu André sudah jual.